Guna underseat, base tak padu. Nak masuk box, makan ruang pula. Belanja pun lebih. Korang kena pakai ni. Active Subwoofer Rockpower R10 D4S. Saiznya compact, bunyi pun mantap. Apa yang korang boleh nampak ialah first kali ni subwoofer dia bersaiz 10 inci yang didatangkan sekali dengan protection grill. Walaupun 10 inci, korang boleh tengok sendiri dia punya surround tu bapak tebal. Macam donat guys. Kalau design macam ni, selalunya base dia memang padu baang. Lepas tu pula kita beralih di bahagian tepi ni pula ada sebuah amplifier yang telah dipasang dengan kemas untuk aktifkan subwoofer ni. Max power untuk amplifier ni ialah 800 watts, which is bagi aku memang cukup lah sebiji untuk bergegar satu kereta. Kalau korang tengok dekat bawah amplifier ni pula ada button-button untuk korang adjust active sub ni. Bass nak keras ke, nak lembut ke, terpulang pada cita rasa korang. Kalau korang nampak lubang pada mana-mana woofer box, tak kisahlah yang jenis bulat ataupun petak memanjang, ini bermakna ianya sebuah vented box. Box jenis macam ni dapat menghasilkan bass yang lebih padat dan menggegarkan. Okey, kita tengok pula bahagian atas ada sulaman logo Rockpower dan dekat tepi subwoofer ni pula ada tulis Champion, lepas tu 155.38 dB. Apa benda ni? Sebenarnya Rockpower merupakan China SPL Audio Competition record holder tau, dengan dB tertinggi iaitu 155.38 dB. Untuk active subwoofer ni dia ada dua saiz iaitu 10 inci dan 8 inci. So, kalau inginkan bass yang mantap tanpa gunakan ruang yang banyak, dapatkan active subwoofer daripada Rockpower ni.